Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Jumaat 24 April 2026 Masehi, bersamaan dengan 6 Zulkaadah 1447 Hijriah. Okey, seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Sekarang ni pukul 6.46 petang. Seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Hari ni Jumaat. Lepas pada buat video kemarin, daily report kemarin, saya tak keluar ke mana-mana. Lepas pada semaya maghrib dan kemudian sudah masuk waktu isyak, saya pergi ke masjid untuk semaya isyak. Dia berjemaah di masjid. Lepas selesai semaya isyak berjemaah di masjid, saya pergi ke kedai Fikri seperti biasalah, minum dari sana. Lepas tu balik pada pukul berapa malam, 11.40 dah. 9 dekat pukul 12 agak lah balik tu. 11.50 malam. Lepas tu tidur pagi awal kot, dari 12 lebih gitu lah. Awal tu 12 lebih tu. Sudah terjaga pada pukul 5.30 pagi. Tapi tak bangun. Sama tidur balik kat 6.50. 40 pula lah baru bangun pula. 40 baru bangun pula. Lepas dah bangun, mandi semai subuh. Lepas tu makan sarapan. Lepas tu pergi duduk ambil pasir untuk melah lah. Untuk melah rumah ni lah, rumah kakak saya dah, cikgu ni. Pagi kita ada pukul 7.40 kita lebih kurang. Lepas pada tu saya pun buat aktiviti saya seperti biasa lah. Pagi dah, tak tidur kan. Aku tak tidur pagi ni. Keluar pada sudah satu. Keluar pergi kedai seperti biasa. Pergi kedai persakan, beli barang sikit. Lepas tu duduk main musim kat tu lah. Tengok kedai Fikri. Lepas tu dari pukul 10 tu dia beli nasi kat ayah tu. Fikri suruh beli nasi. Ada budak atas kak. Dia mutu lah. Dia kata saya pergi order. Saya ambil telefon, dia mengambil. Pergi ke kedai Fikri pula. Ambil bahagian saya makan lah. Bahagian saya tu semoga 10 buku. Tu makan nasi goreng kat ayah tu. Nasi goreng kat ayah tu. Makan nasi ayah goreng merah kat ayah tu. Selesai. Petak lah. Memang sedap aku dah je. Memang sedap makan panas-panas. Lepas tu esok Sabtu tutup. Cuti esok. Dia cuti Sabtu ya. Hari Ahad hingga Jumaat dia buka kedai dia. Nasi goreng nasi ayam merah viral tu lah. Memang viral semua, ramai semua lagi. Beratur. Kini orang susung. Lepas tu selesai kerja tu. Terus lepas selesai makan situ, makan kedai Fikri, minum air. Lepas tu bayar air pagi tak dia. Orang tu saya bayar air. Lepas tu dia free dah. Kalau sekali makan keling air ayat kedua tu kira free lah. Boleh ambil air mineral juga. Kau pedas ke juga lah. Sambal dia pedas juga kan. Tapi sedap juga. Pedas pun sedap jadi sambal dia. Lepas tu saya terus. Lepas tu balik pada pukul 11.50 balik. Lepas tu relax kejap dia. Sampai di rumah 11.30. Balik 11.40 sampai rumah tu dah dekat pukul 12. Lepas tu dah pukul 12.30 tu relax dia. Dia balik darjat sampai apa 12.10. Mandi 12.20 terus pergi ke ni lah. Ke masjid orang penuh dah untuk sembahyang Jumaat. Lepas selesai solat Jumaat solat fardu Jumaat tu selesai dah. Terus balik ke rumah. Balik rumah tu duduk relax, duduk main snack, duduk sungguh-sungguh ngantuk. Apa? Tidur. Saya pun tidur. Tidur tu bangun tadi dalam 5 minit bangun sudah. Lepas tu bangun relax kejap. Mandi, semaya asar. Lepas tu duduk relax tu. Hujan lah sekejap tadi. Dia hujan ni lepas hujan. Hujan sebentar tak.
tak ada gam dia. Haba masih naik lagi. Walaupun hujan panas dah jap pian ni. Lepas tu lepas tu dalam segala ujian tu saya mai sini dah untuk buat video dari report pada pukul 6.40 naik ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.